Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Firdausah. Okey guys, hari ni kita ada sebiji kereta pada dua kelisa yang mana masalah dia kereta ni dia semput, dia ada tempang, tapi kadang-kadang elok, kadang-kadang jadilah. Jadinya kalau korang nak tahu untuk masalah macam ni, benda yang paling basic, korang kena stay tune dulu sampai ke penghujung video. Okey, kalau tak, korang tak tahu. So kepada korang yang mana telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang mana belum subscribe, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Tanpa berlengah lagi, jom kita layan intro ni dulu dan kita akan teruskan dengan pencerahan kita. Jom. Untuk video kali ni kita ada sebiji kereta kelisa ni tapi enjin dia dah gantilah enjin yang lain. Okey guys. So untuk kereta kelisa ni saya cerita sikit lah masalah dia. Masalah dia bawa tiba-tiba enjin dia tempang. Okey, enjin dia tempang. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Lepas tu dia elok balik. Terutama yang macam ni dia pakai turbo. Api problem je memang senang nak dapat detect lah. Okay, alright. So jadi bila kita dapat tahu dia ada masalah tempang, datang kat tempat kita, kita check. Masa mula-mula kita nak check tu, kita tarik satu-satu coil plug, semua elok. Semua elok guys. Bila dah cabut satu-satu, bukan cabut lah, tarik satu-satu coil plug. Lepas tu kita dah letak balik empat-empat, elok. Enjinnya dalam keadaan elok semula. Dah tak tempang. Time enjin tempang tu, check enjin pun menyala. Tapi bila dah keadaan elok, check enjin tak menyala, enjin pun dah tak tempang, normal. Okay, jadi apa yang patut korang buat kalau jadi macam tu? Jadi situasi macam ni, first, benda apa yang korang kena buat? Okay, kadang ada orang cakap, okay, kena tukar coil plug ni. Okay, kena tukar coil plug, kena check wiring, kan? Betul tak? Kena pula ada member tu cakap coil plug ni kena tukar 44. Lagi masak guys, coil plug ganti 44. Okay, sedangkan keadaan sekarang dia dah elok, api semua okey, dah enjin dah tak tempang. Okay, so bila kita check first kali, kalau korang kena dalam situasi yang macam ni, first kali korang boleh buka dia punya spark plug. Okay, macam ni. Ini engine dia dah modified. Bukan modified je, dia dah tukar engine, dia dah modified. So banyak kemungkinan sebenarnya. Tapi ni secara basic, untuk apa-apa kereta korang boleh gunakanlah ilmu ni. Okay, korang buka spark plug, korang tengok korang punya spark plug tu. Paling simple. Okay, contoh untuk enjin ni spark plug dia. Okay, nampak? Ini condition spark plug dia. Saya dah buka satu, ada lagi 3. Tapi kalau dah satu je pun dah macam ni, InsyaAllah lagi 3 menyusul. Macam tu lah. Sebab spark plug dia datang satu set. Okay, ganti pun satu set. Tak ada cerita satu-satu guys. Ganti satu set. Okay, macam saya cakap lah, untuk enjin turbo ni dia lebih senang detect bila ada misfire tu. Okay, jadi ni korang tengok plug dia. Plug dia betul-betul dah lama. Nak tahu dia betul-betul dah lama ni, dekat dia punya body dia ni, karat nampak ni. Warna karat ni, korang nampak kan? So kita tak nak macam ni. Untuk pengetahuan korang, spark plug dia ada dia punya jadual je lah. Untuk penukaran plug ni dia ada jadual dia. Biasanya untuk plug, standard plug paling biasa, yang biasa-biasa NGK ke apa gitu, macam ni NGK. Ni NGK G-Power saya rasa. Sebab kalau G-Power dia mata tajam ni. Okay, NGK yang paling biasa, yang mata dia mata petak. Okay, itu lebih kurang 30,000 kilometer. 30,000 kilometer korang kena ganti.
Ada masalah, tak ada masalah, itu jadual dia 30,000, korang kena ganti spark plug. Tu yang biasa. Okay. So kebiasaannya juga 30,000 kilometer tu kalau korang ganti tak ada sampai macam ni guys. Itu yang buatkan saya boleh kesan yang ini betul-betul dah lama sampai boleh jadi kuning pekat macam ni guys. Ini bukan 30,000 ni. Okay. So owner pun dah request, kita pun dah buat berbincang. Paling basic kita akan gantikan spark plug. Dan ini kereta performance kita tak boleh pakai yang spark plug biasa lah. Macam ni biasa, G-Power biasa. Tu untuk kereta NA biasa boleh. Tapi untuk performance macam ni, lagi dah modified macam ni, kita pakaikan spark plug ni AVS guys, AVS punya spark plug. Okay, yang ini iridium. Korang tengok body dia. Tak ada kuning. Tak ada kuning Dia pun mata tajam. Nampak mata tajam. Okay, setakat ni untuk performance saya pakai brand AVS ni, alhamdulillah okay, baik. Tapi harga korang jangan tanyalah harga dia. Untuk satu set ni je korang boleh makan besar. Boleh makan besar guys. Ini memang mahal lah ABS ni. Ni iridium. Apa nama dia? Tu nampak, Ultimate Performance Platinum Iridium, AVS punya brand. Setakat ni saya pakai, saya berpuas hatilah. Untuk kereta performance turbo saya pakaikan ni. Untuk engine NA pun boleh pakai, tapi yelah NA, nama pun engine NA, bernadikan NA, biasa je lah. Kalau untuk bernadikan turbo macam ni, better pakai yang ini. Okay guys. Okay, jadi bila korang dah tukar spark plug, katakanlah ya, kita harap-harap elok lah. Katakanlah dia jadi juga sesekali tempang. Okay, so korang check lagi. Kalau macam ni dah modified dah ni kan, enjin dah lain, wiring banyak cerita dia, kemungkinan boleh jadi daripada enjin standard. Okay, tapi itulah basic ni, tukar plug, ganti spark plug. Kalau jadi juga, korang jangan rasa menyesal. Tu saya cakap. Okay, korang jangan rasa menyesal. Sebab sekurang-kurangnya korang dah selesaikan satu masalah. Yang memang dah sampai tempoh. Dah sampai tempoh korang kena ganti spark plug. Dah nampak rupa dia, fizikal dia macam ni, ganti spark plug. Okay, alright, baik. Okay, boleh. Okay. So korang jangan rasa menyesal sebab ganti spark plug. Walaupun benda tu jadi juga, tapi sekurang-kurangnya korang dah selesaikan satu masalah, iaitu spark plug korang memang dah lama, dah sampai tempoh, memang perlu diganti sekalipun. Walaupun enjin korang elok, tak ada masalah, memang plug dah sampai tempoh, kena ganti. Performance dia akan berbeza. Okay, alright. Lepas tu, kalau korang rasa contohlah, alamak ganti spark plug tapi tempang juga, menyesal lah. Contohlah korang menyesal kan, katakanlah korang tak ganti spark plug, korang pasang balik spark plug ni, korang pakai ganti coil plug. Coil plug ni kos dia lagi mahal guys, lagi mahal. Untuk satu coil plug je dah boleh makan 100 lebih, 200 lebih ke, kan, tengok pada kereta lah. 100 lebih. Satu coil plug sahaja. Takkan korang nak ganti 4 coil plug. Nak ganti satu je pun korang tak tahu yang mana, sebab dia dah dalam keadaan elok. Ganti 4. Okay. Lepas tu katakanlah ganti coil plug tempang juga. Ada sesekali kena tempang juga. Korang nak cek wiring. Wiring bukan murah bang. Bukan murah. Korang bayangkan, korang dah ganti coil plug 4. Lepas tu korang buat wiring pula. Wiring katakanlah dah kena 4,500. Coil plug ni je katakanlah dah 500. Dah 1,000 kat situ habis. Sekali korang buka spark plug, tengok spark plug macam ni, korang ganti spark plug elok terus. Itu baru namanya menyesal tak sudah.
Okey. Itu saya cakap. Kalau nak buat paling simple, paling basic. Okey, paling murah. Kecuali memang betul korang tarik coil plug ni memang dah tak function. Itu jelas lagi nyata, coil plug terus ganti satu. Bukan ganti 4 satu. Kalau dia mati 2 ke 3, dia lagi terus mati enjin. Okay, kalau satu dia tempang sebab ada lagi 3. Kalau jelas lagi nyata, tarik coil plug memang tak ada function, ganti coil plug terus. Okay, dalam pada masa sama, kalau kata kena ganti coil plug tetap kena tengok. Kalau kuning macam ni tetap kena ganti juga, sebab performance dia tak cukup semaksimum. Macam itulah. Okay. So harapnya korang faham apa yang cuba saya sampaikan ni. Dan daripada video saya ni juga, korang janganlah salahkan saya kalau dah ganti plug tempang juga ke kan. Sebab saya cakap ini paling basic, paling murah kos dia. Okay. Lepas tu korang jangan pula pandai-pandai saya cakap kena pakai plug ABS. Tak. Korang bergantung pada enjin. Macam ni saya ambil ABS sebab enjin dia performance. Lagi enjin dia dah modified. Okay. Kalau enjin standard, kau ambil je lah NGK macam ni, biasa ni. Ambil je NGK ni, tak ada masalah. Yang penting barulah. Okay, itu je. So harap korang faham untuk masalah tempang. Kalau secara detail ni guys, tempang ada banyak dia punya masalah. Tapi ni salah satunya lah, paling basic, paling mudah. Okay. Kurang-kurang kalau korang ganti spark plug ni, hilang dia punya tempang, alhamdulillah lah kan, settle masalah kan. Kos dia pun taklah mahal. Okay. So harap korang dapat sesuatu lah. Alhamdulillah, selesai sudah pencerahan tentang masalah kereta senggut-senggut, semput, tak ada power. Untuk kereta piston ni lah. Tapi ilmu ni korang boleh gunakan pada kebanyakan kereta. Okay. So secara ringkas lah, benda yang paling basic first kali korang yang patut buat adalah check dia punya spark plug. Okay, spark plug tu paling basic lah. Korang jangan terus ganti coil plug ke, check wiring korang ke. Tak. Itu untuk step nombor 2, nombor 3 dan seterusnya lah. Yang first kali korang kena buat adalah korang kena check korang punya spark plug. Itu paling basic. Kalau kata spark plug korang dah teruk, better korang ganti spark plug dulu. Takut dia berpunca daripada spark plug. Daripada korang ganti coil plug, check wiring, rupanya spark plug je puncanya. Spark plug berapa puluh ringgit, tapi korang dah keluar duit beratus-ratus, dah beribu sebabkan ganti coil plug, buat wiring. Faham? Sebab tu kita kena check spark plug dulu, paling basic. Okay. Yang ini apa-apa kereta korang boleh gunalah ilmu ni. So kepada korang yang mana belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada korang yang mana telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen di ruang bawah. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video kali ini. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum guys.